Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesejahteraanlah hendaknya kepada ahli-ahli baginda, para sahabat radhiyallahu anhum dan umat Islam keseluruhannya. Kita dipilih dan dipertemukan lagi oleh Allah Azza wa Jalla pada malam ini. Walaupun sekarang musim orang sibuk balik kampung, musim orang pergi berjalan-jalan dan melancong, dan juga musim orang berkenduri kendara. Majlis kita pada malam ini merupakan majlis pengajian. Pengajian kitab Induk Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-301, 301. Tahun yang ke-15. Malam ini masuklah kita ke syarahan kitab yang ke-21 daripada 40 kitab yang terdapat dalam kitab Induk Ihya Ulumuddin ini, iaitu kitab Keajaiban Qalbu, siri yang ke-23. Para penonton dan para hadirin yang saya kasihi sekalian. Semalam Jumaat, kami sudah kongsikan buku terbaru saya, iaitu Merancang Rumah Tangga Tasawuf dan Keluarga Berperjuangan Agama. Buku ini dia dalam format PDF sahaja, bukan dalam bentuk buku fizikal ataupun buku sebenar. Tuan-tuan boleh download dan baca. Percuma sahaja. Perkara-perkara yang ada manfaat di dalam dia tu, ambillah dan praktikkan. Sebelum ini saya pernah buat 5 buah buku dalam bentuk fizikal, yakni buku sebenar. Kali ini dalam PDF sahajalah. Lebih senang, siap-siap saja kita terus share kepada seluruh umat. Dalam channel Telegram kita ini pun sudah dikongsikan. Tuan-tuan boleh download dan tolonglah sebarkan kepada saudara-saudara se-Islam kita yang lain supaya lebih ramai lagi orang dapat manfaat. Buku Keluarga Tasawuf ini sebenarnya tak ada dalam perancangan pun. Masa nak buat kuliah kitab Ihya pada minggu lepas, kali yang ke-300 tu, saya ternampak nota-nota untuk 2 kuliah yang kita buat tempoh hari tentang keluarga tasawuf. Waktu tu tiba-tiba kuat datang perasaan kata, kenapa tak dibuat buku terus? Jadi pada esoknya Ahad, saya pun mula menulis. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa 5 hari siap. Siap pada hari Khamis. Esoknya Jumaat, semalamlah, terus dilancarkan. Kita share secara percuma di internet. Jadi bermula pada hari Ahad, ia siap sampai ke tangan umat pada hari Jumaat. Sekejap sajalah. Begitulah kadang-kadang perkara-perkara yang kita tak rancang, dia jadi. Perkara-perkara yang kita rancang tu kadang-kadang lama baru dapat. Kadang-kadang tertangguh-tangguh dan tak dapat. Baiklah. Sebelum kita berpanjang bicara, kita imbas sedikit daripada perkongsian kita dalam pengajian pada minggu lepas. Pada malam ini saya cuba cakap dengan agak keras sikit sebab kita punya mikrofon tu dia ada masalah. Baiklah, secara ringkasnya, antara hal-hal yang kita kongsikan dalam kuliah sebelum ini. Yang pertama, apakah antara hal-hal yang melambatkan perjalanan kita dalam kerohanian, tauhid, tasawuf, makrifah, mahabbah dan yang seumpamanya ini? Apa yang menyebabkan lambat tu? Yang melambatkan perjalanan kita dalam jalan kerohanian ini, biasanya kesilapan kita, kelalaian kita dan kecuaian kita. Yang pertama, sewaktu kita berjalan, sewaktu kita dalam pendakian. Maksud dia sepanjang hidup kita ni lah. Kita sibuk melayan hal-hal yang di tepi-tepi jalan.
iaitu hal-hal yang tidak penting dan hal-hal yang kurang penting. Kita sangat suka melayan keduniaan. Hal-hal tersebut sebenarnya ia mencuri kita punya masa, tenaga kita, fokus kita, belanja kita. Lebih baiklah kita halakan semua itu kepada ilmu-ilmu dan amal-amal kerohanian. Pemahaman dan kesedaran tentang kerohanian ini biasanya akan datang setelah kita ni terlepas peluang. Atau apabila kita sudah tua, sudah uzur. Atau menjelang kematian. Dan ketika kita tiba di alam akhirat. Waktu itulah hati kita baru nak berfaham. Alangkah sangat baiknya kalau dulu aku korbankan masa, tenaga, fokus, belanja untuk menguasai ilmu-ilmu dan amal-amal kerohanian ini. Faktor yang kedua, sewaktu kita berjalan, maksudnya sepanjang kehidupan kita ini, kita suka bawa barang-barang yang bertaraf kehendak. Maka beratlah bebanan yang kita bawa. Dan kita suka pula kutip benda-benda yang bertaraf kehendak. Nampak cantik, ambil. Nampak berminat, ambil. Maka lagi beratlah bebanan yang kita bawa. Dalam hidup kita yang sangat sekejap ini, melayan hal-hal bertaraf kehendak ini akan memakan banyak masa kita. Dia akan melalaikan kita, menambahkan berat tanggungan kita, dan sebenarnya menyusahkan dan menderitakan kita untuk mencapai. Kita ada banyak nak. Bila banyak nak ini, tambah pula nak itu dalam hal-hal bertaraf kehendak, ia membuatkan kita lelah dan menderita. Yang ketiga, di sepanjang perjalanan hidup kita ini, kita selalu lambat buat pembetulan. Kita lemah usaha dalam membuat pembetulan. Kita malas untuk buat pembetulan. Atau kita tidak buat pembetulan pun terhadap kesilapan-kesilapan langkah dan tindakan-tindakan yang pernah kita lakukan. Yang keempat, di sepanjang perjalanan hidup kita ini, kita tidak banyak mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dipesan oleh Rasulullah dan ditarbiyah oleh guru-guru. Banyak yang tidak dibuat, maka lambatlah perjalanan dan tidak sejauh manalah perjalanan. Yang kelima, di sepanjang perjalanan hidup ini, kita kerap melanggar hal-hal yang sudah dipesan oleh Nabi dan ditarbiyah oleh guru-guru. Lagi banyak kita langgar, lagi lambatlah perjalanan dan tidak sejauh manalah perjalanan kita. Yang keenam, di sepanjang perjalanan hidup ini, kita asyik fikir tentang kepentingan-kepentingan diri kita sendiri dan di sekitarnya sahaja. Kita buat tak kisah tentang ahli rombongan yang lain, iaitu ahli-ahli umat ini. Padahal umat ini bergerak serombongan bagi orang-orang yang nampak dengan mata hati. Bahkan di akhirat nanti pun, umat-umat ni umumnya akan bergerak dalam rombongan. Jadi, yang sangat kita takuti, kita tersedar hanya setelah kita ni tidak berpeluang untuk mendapatkannya lagi. Jika kita tersedar dalam keadaan kita masih ada peluang untuk mendapatkannya, yang itu sangatlah bagus. Imbasan seterusnya. Berkata Al-Imam Al-Ghazali, berlebih kurangnya darjat isi jannah adalah menurut berlebih kurangnya qalbu dan ma'rifah mereka. Maksudnya para penghuni syurga ni, mereka berbeza dari segi kebahagiaan, kenikmatan, kelazatan, pengalaman dan perasaan. Perbezaan-perbezaan ni terjadi berdasarkan setinggi mana bagusnya qalbu dan ma'rifah mereka masa hidup di dunia dulu. Memanglah semuanya penghuni jannah. Tapi dari segi maqam, kedudukan, darjat, tindakan, level, kebahagiaan, kenikmatan dan kelazatan berbeza-beza. Antaranya tu sangat jauh beza. Macamlah orang-orang kaya. Memang semuanya orang kaya. Tetapi kekayaan mereka berbeza-beza.
Ada yang kaya sikit, ada yang kaya sederhana, ada yang kaya banyak, ada yang kaya melaut. Maka kenikmatan yang mereka kecap juga berbeza-beza. Begitulah halnya dalam keadaan di dalam jannah. Para penghuni jannah ni mempunyai makam-makam yang berbeza. Dan mereka mengecap tahap kenikmatan yang berbeza-beza juga. Lagi cantik kholbu, lagi tinggilah kenikmatan di dalam jannah. Lagi tinggi ma'rifah, lagi hebatlah kenikmatan di dalam jannah. Kata Al-Imam, orang yang tidak memiliki hal itu akan melihat di atasnya tingkat-tingkat yang tinggi. Malam ini sekejap lagi insya-Allah kita akan sambung kupasan tentang hebatnya makam-makam tinggi di dalam jannah nanti. Sangat jauhlah bezanya antara sesama orang kaya. Yang satu orang dia ada tanah 1,000 ekar berbanding dengan satu orang yang dia ada tanah dari timur sampai ke barat. Dari negara China sampai ke negara Maghribi. Itu dia punya tanah. Dua-dua orang pun orang kaya. Tapi sangat berbeza mereka punya kekayaan. Dalam tarbiyah tasawuf ini, tamsilannya, kita ni kalau boleh nak kaya di akhirat esok ni, macam orang yang memiliki tanah dari timur sampai ke barat tu. Ilmu tasawuf, sufi, tarikhah ni, dia bermatlamatkan kualiti. Dia bermatlamatkan mutu, bermatlamatkan ketinggian. Dia bukan bermatlamatkan asal lulus atau asal dapat sahaja. Itulah pelajaran tasawuf. Imbasan seterusnya, kadang-kadang kita ni dah ada ilmu, dah lama kita belajar, tapi kita lemah pada bahagian tindakan. Sebab itulah orang tua-tua di kampung kata, itulah ilmu yang dia menyumpah balik tuan dia. Belajar agama, belajar tasawuf, sufi, tarikhah ni dah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi solat-solat sunat masih tak buat ataupun masih sedikit buat. Tilawah dan tadabbur Al-Quran masih gagal istiqamah. Kalau dapat pun sikit. Masih tidak ada keberanian untuk berdakwah. Masih lemah untuk mencapai 3 elemen yang baik-baik. Yakni berfikir yang baik-baik sahaja, bercakap yang baik-baik sahaja, berbuat yang baik-baik sahaja. Lemah nak mendapatkan yang itu. Belajar dah lama. Masih lemah dalam berzikrullah, masih sangkut dalam menutup aurat dengan sempurna, masih cinta akan keduniaan, terpesona dengan keduniaan, masih takut memperjuangkan, menyatakan kebenaran, masih takut-takut untuk menunjukkan contoh yang baik dan sebagainya. Kadang-kadang, budak-budak yang baru belajar setahun dua pun dah boleh dapat lebih baik daripada kita yang dah belajar puluhan tahun. Imbasan seterusnya, ada segolongan manusia yang menganggap makrifah ini tidak penting. Tak, jadi tak perlulah nak diusahakan. Yang ni pandangan orang yang paling ramai. Ada segolongan lagi yang mereka ni setakat tahu. Mereka tahu makrifah ni penting untuk diusahakan. Tapi mereka tak usaha pun. Yang ini ramai. Ada golongan lagi, mereka bukan setakat tahu tapi dah sampai ke level faham. Makrifah ni penting. Jenis ini kurang. Dan ada lagi golongan yang dia dah tahu, dah faham dan dah sedar. Makrifah ni penting lalu mereka usahakan. Tapi usaha mereka tu level biasa-biasa. Ada pula lagi golongan yang tahu, faham, sedar. Mereka usaha pada level gigih. Yakni mujahadah. Golongan ini lagi sangat sedikit jumlah mereka. Jadi marilah kita bersama-sama muhasabahkan diri kita. Aku ini berada dalam golongan yang mana? Keluarga aku berada dalam golongan yang mana? Orang-orang yang dekat dengan aku berada dalam golongan yang mana? Nak dibiarkan begitu sahajakah? Ataupun aku nak ada usahakan sesuatu? Bagi orang-orang yang terbuka mata hatinya, di dunia ini lagi, mereka sudah nampak akan sangat jauhnya perbezaan-perbezaan ini dan betapa besarnya kerugian-kerugian yang akan dialami di akhirat nanti. Mereka ni belum mati dan belum pun sampai ke akhirat. Tapi mereka sudah nampak sejak dari sini lagi
nampak dengan mata hati. Mereka sudah mendapat kesedaran, lalu mereka pun buatlah tindakan susulan dan perubahan. Tetapi kebanyakan orang sedar mereka itu bila dah sampai di akhirat. Masa tu baru sedar, tapi tak boleh patah balik dah ke dunia. Dan di sana pun tak boleh nak usaha dah nak pertingkatkan makam-makam tu. Imbasan lagi. Banyak orang masih tidak kenal Allah, masih tidak makrifat Allah, sangat lemah dalam mengenal Allah. Siapa yang nak bantu mendakwahkan kepada mereka ini jika bukan orang-orang yang ada sedikit ilmu macam kita ni. Inilah antara tugas-tugas ahli-ahli makrifah dan pelajar-pelajar makrifah. Banyak orang aktif dalam pelbagai sudut keagamaan. Mereka pun nak bawa manusia kepada sudut-sudut mereka. Ada yang nak bawa kepada bahasa Arab, ada nak bawa kepada jihad, ada nak bawa kepada tafsir, ada nak bawa kepada falak, kepada pengamalan sunnah, dakwah rumah ke rumah dan sebagainya. Itu semua sangat bagus. Tapi yang nak membawa kepada ma'rifatullah dan selepasnya mahabbatullah ni, dia tak ramai. Jadi tanggungjawab ini terletak pada kita. Inilah kekosongan atau kelompongan yang kita kena isi. Kalau kita ahli makrifah ataupun pelajar makrifah ini tak buat, siapa lagi yang nak buat? Orang lain mereka akan tumpuk usaha mereka. Hadirin dan para penonton online yang dikasihi sekalian. Sampailah kita ke pelajaran baharu pada malam ini. Dalam kitab Induk Ihya Ulumuddin ini, Imam Al-Ghazali banyak kali mengaitkan iman dengan makrifah. Makrifah ini berkait dengan akidah, dengan tauhid dan tasawuf. Makrifah ni duduk dalam tungku agama yang mana satu daripada 4 tungku agama. Makrifah ni dia dalam tungku al-iman. Akankah dalam tungku al-iman ini dia ada rukun iman, ada pelajaran akidah dan pelajaran tauhid. Dalam tarbiyah ilmu akidah dan tauhid inilah kita dapat mengenal Allah, yakni ma'rifatullah. Itulah jalan kita. Dengan melalui ilmu-ilmu dalam tungku al-iman inilah kita boleh menjadi orang yang arif. Arif akan Allah, orang yang bermakrifatullah, orang yang mengenal Allah. Lagi kita makrifah, lagi kuatlah iman. Lagi kita mengenal Allah, lagi kuatlah iman. Lagi tinggi ma'rifatullah, lagi tinggilah keimanan. Ada orang yang nur ma'rifah atau nur imannya ibarat sinar matahari berbanding nur orang lain yang hanya ibarat sinar lampu. Amat jauh berbeza. Sinar matahari ni dia menyuluh seluruh ufuk dunia. Kata kalau kita berdiri di tengah lautan tu, kita tengok sekeliling kita semua nampak cerah di hujung-hujung langit tu. Tu sinar matahari. Dia menyuluh semua sampai ke seluruh ufuk dunia. Manakala lampu, kalau lampu zaman dulu lagi lah, hanya sekadar menyuluh sudut tertentu dalam rumah. Jadi sangat jauh berbeza. Begitulah misalnya perbezaan makam dan kenikmatan di dalam jannah nanti. Ada orang-orang yang makam dan kenikmatannya sehebat cahaya matahari. Ada pula orang yang makam dan kenikmatannya sehebat cahaya lampu zaman dahulu kala. Begitulah kemungkinan kedudukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jika dibandingkan dengan kita di dalam jannah nanti. Nur Sayyidina Abu Bakar itu sehebat cahaya matahari. Manakala nur kita ni sekadar sehebat cahaya lampu di dalam rumah. Cahaya lampu zaman dahulu kala. Katakanlah nur Nabi-Nabi pula ibarat cahaya matahari. Maka nur orang-orang siddiq ibarat cahaya bulan. Dan nur orang-orang awam ibarat cahaya lilin. Andaikanlah kita berada di atas sebuah bot di tengah lautan. Kalau ada matahari, dia punya terang dia tu menyuluh sampai ke serata ufuk. Itu kuat cahaya matahari. Masa itu kalau ada bulan kat langit pun, bulan pun tenggelam, tak nampak. Kemudian kita masih di tengah laut tu, sampailah waktu malam, matahari sudah berlalu pergi.
Tiba-tiba bulan muncul. Bulan purnama memunculkan diri. Dan kita nampak bulan ni dia cuba nak suluh seluruh ufuk alam ni. Tapi tak sampai. Dia punya bateri tu tak sekuat macam matahari. Masih cerah juga, tapi jauh berbeza dengan matahari. Kemudian cahaya bulan tadi dia tertutup oleh awan mendung, laut pun gelap gelita. Lalu kita pun menyalakan lampu, macam-macam jenis lampu lah. Ada bot yang dia guna lampu Kalimantan, ada bot yang dia guna mentol, ada bot dia guna lampu ayan pelita, ada bot guna lilin, tamsilannya. Jadi dapatlah menyuluh sekadar beberapa meter je dekat kawasan itu. Maka bandingan antara cahaya matahari, cahaya rembulan dan cahaya lampu-lampu itu sangatlah jauh berbeza. Begitulah misal perbezaan cahaya para nabi berbanding cahaya orang-orang siddiq berbanding cahaya orang-orang biasa. Dan begitulah juga isyaratnya atau gambarannya perbezaan maqam dan kenikmatan antara nabi-nabi berbanding para siddiqin berbanding orang-orang biasa di dalam jannah nanti. Semua orang pun ada cahaya tapi sangat jauh berbeza. Semua orang pun penghuni jannah tapi maqam-maqam sangat jauh berbeza, kenikmatan pun sangat jauh berbeza. Imam Al-Ghazali berkata, kelapangan dada orang-orang arif, yakni orang-orang yang ma'rifah, dan terbukanya keluasan alam malakut, seumpama sinar matahari yang menyuluh seluruh ufuk sampai ke serata kaki langit, manakala dada orang biasa seumpama sinar lampu yang menyuluh sudut tertentu sahaja di dalam rumah. Takkanlah kita punya nur tu nak setakat nur yang menyuluh sudut rumah saja. Mestilah kita nak lebih lagi. Sebab itulah kita berusaha dengan gigih dalam tarbiyah dan pelajaran tasawuf, sufi, tarikhah ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang ada iman atau orang beriman atau orang mukmin, ada tak yang masuk ke dalam nar? Ada tak yang masuk ke dalam neraka? Jawapannya ada. Imam Ghazali kata ada. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dikatakan pada hari qiyamah, keluarkanlah dari nar orang-orang yang ada iman dalam kolbunya seberat biji sawi. Setengah berat itu, seperempat berat itu, dan seberat biji syair dan biji jagung. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, memang ada orang mukmin atau orang beriman yang dimasukkan ke dalam nar. Tetapi kemudiannya, sesiapa yang ada iman sekecil biji sawi atau yang lebih kurang itu tadi, akan dikeluarkan daripada nar. Kata Imam Al-Ghazali, semua itu adalah pemberitahuan tentang berlebih kurangnya tingkat iman. Segala biji-bijian dan saiz yang disebutkan tadi itu adalah tamsilan kepada nur iman masing-masing yang berbeza mengikut individu. Berkata Imam Al-Ghazali lagi, dapatlah difahami bahawa orang yang imannya melebihi berat benda-benda itu tadi tidak akan masuk ke dalam nar. Kerana jika mereka masuk, sudah tentulah disuruh mengeluarkannya pertama-tama. Maksud dia, orang-orang yang iman dan makrifahnya lebih besar daripada biji-bijian yang ditamsilkan tadi, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam nar. Hujah Imam Al-Ghazali, dia kata, seandainya ada yang lebih besar daripada itu di dalam nar, sudah tentulah mereka ni yang akan disuruh keluarkan dulu. Ni terus suruh orang yang sebesar biji sawi. Maksud dia yang lebih besar daripada itu tak dimasukkan ke dalam nar. Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu pun yang lebih baik daripada 1000 yang seumpamanya melainkan insan mukmin. Riwayat Tabrani,
Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Imam Ghazali dia ulas makna hadis ni. Dia kata ini menunjukkan keutamaan khalbu orang yang mengenal Allah Ta'ala, yakni orang yang bermakrifatullah dengan penuh keyakinan. Maka khalbu orang yang arif ini lebih baik daripada 1000 khalbu orang awam. Itu maksud dia. Khalbu orang yang bermakrifah lebih baik daripada khalbu 1000 orang Muslim lain. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran 139, maksudnya, kamu adalah lebih tinggi jika kamu benar-benar beriman. Ayat ini menunjukkan kelebihan orang mukmin berbanding orang Muslim. Dan yang dimaksudkan dengan orang mukmin ini ialah orang mukmin yang mengenal Allah. Ada orang dia sekadar tahu Allah, tapi dia tidak kenal. Dia bertakhlid sahaja dengan apa yang orang kata dan apa yang orang buat. Apabila kita tidak sampai ke peringkat mengenal akan Allah, di situ ada risiko. Antara risikonya, kita ni mungkin tersalah sembah. Maksud dia tersalah pengabdian atau tersalah ilah. Sebab kita tak kenal, kita sekadar tahu saja. Risikonya lagi, kita mungkin betul sembahan, tetapi tidak tepat sembahan itu. Risikonya lagi, kita mungkin tersembah sesuatu yang lain daripada Allah, tetapi kita sangkakan ia sebagai Allah. Risikonya lagi, kita mungkin tersembah Allah yang sudah bercampur bersekutu dengan yang lain daripada Allah. Itu antara risiko jika kita tidak sampai kepada arif, tak sampai kepada mengenal. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman, yakni orang mukmin, dalam kalangan kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu akan beberapa darjat. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini. Siapa dia? Abdullah bin Abbas ni. Abdullah bin Abbas ni sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia salah seorang sahabat lah. Masa Rasulullah wafat, Ibnu Abbas ni dia masih dalam usia remaja kalau tak salah. Dia ni salah seorang pentafsir Al-Quran yang paling handal lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam ad-din. Faqihkanlah Ibnu Abbas ni maksud dia fahamkanlah dia, mahirkanlah dia dalam agama. Dan ajarkanlah, maksud dia ilmukanlah dia akan takwil. Takwil ni maksud dia pemahaman tentang pengertian-pengertian dalam Al-Quran. Nabi Muhammad dia doakan Abdullah bin Abbas ni. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Ibnu Abbas dia mentafsirkan ayat ini bahawa Allah Ta'ala mengangkat orang berilmu di atas melebihi orang mukmin, lebih daripada orang beriman dengan 700 darjat tingginya. Dan di antara setiap 2 darjat itu seperti antara langit dan bumi. Umumnya, sebegitulah jauh jaraknya maqam, yakni kedudukan masing-masing sewaktu di dalam jannah nanti. Punyalah amat jauh berbezanya. Ibarat, kita ambil ibarat 2 orang yang bekerja di sebuah kilang yang sama. Nak kerja dah, apakah kerja dia? Kerja duduk-duduk saja, makan-makan, minum-minum, melihat-lihat pemandangan dan berzikrullah. Itu je kerja dia. Jadi, orang pertama ni dibagi gaji RM100 sehari. Orang yang kedua diberi gaji RM70,000 sehari. Sangat jauh berbeza. Orang yang pertama, pendapatan dia, kalau dia kerja 24 hari sebulan, 2,400 sebulan. Orang yang kedua tadi, kerja sama juga, tapi pendapatannya 1.7 juta sebulan. Ataupun,
Kalau kita jadi orang pertama tu, katalah gaji kita 1,000 sebulan. Orang yang kedua tadi gaji dia 700,000 ringgit sebulan. Amat jauh beza. Jadi kita nak gaji yang mana? Nak yang gaji 10 ringgit sehari ke? Atau gaji yang 7,000 ringgit sehari? Tentulah semua orang pun nak pilih gaji yang 7,000 ringgit sehari. Kenapa? Sebab nampak jelas-jelas di depan mata akan nilai 7,000 berbanding dengan 10 tadi. 7,000 ringgit berbanding 10 ringgit. Tapi kalau untuk akhirat, yakni makam-makam di dalam jannah, atau kita kata gaji lah, bahasa halus dia gaji lah. Gaji di dalam jannah. Nak yang mana? Yang 700 kali darjat lagi ke atau yang bawah ni? Orang tak kisah pun yang 700 kali darjat tu kan. Tak payah berberat-berat usaha, tak payah berberat-berat kepala. Asal dapat masuk ke dalam syurga, jadilah. Tapi kalau dari segi duit tadi, nak 10 ringgit sehari ke, 7,000 ringgit sehari ke? Nak yang 7,000 ringgit. Inilah gambaran perbezaan antara orang mukmin dengan orang alim. Jadi tak boleh nak bayang beza antara orang alim dengan orang muslim pula, lagilah lebih jauh perbezaannya. Pelajaran yang kita sekarang ni lebih kepada nak membina kualiti, membina mutu, membina ketinggian. Kita ni bukan sekadar nak dapatkan lulus saja. Kita matlamat tu jauh. Matlamat jauh. Kita dah 15 tahun kita belajar kitab Ihya, campur pula dengan belajar Tarikhah Ghazaliyah. Takkanlah matlamat kita ni asal nak lulus saja. Asal dapat saja. Belajar dah lama. Sekiranya kita ni baru belajar 1-2 tahun, mungkinlah kot. Saya sekadar nak lulus lah, sekadar dapat je lah. Tapi kalau dah 15 tahun ni, tak sesuai kalau sekadar kata nak lulus sajalah. Kita mesti nak makam yang tinggi-tinggi. Macam orang nak bertanding, olahraga lah. Kalau dia baru setahun dua, dia kata saya matlamat nak wakil negeri lah. Kan? Padahal lah, kita ni sampai dah 15 tahun berlatih semua ni kan. Kita mesti target Olimpik. Masuk Olimpik pula nak masuk pusingan akhir. Pusingan akhir pula nak dapatkan ringat. Sepatut macam itu sebab dah 15 tahun dah berlatih ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita belajar ilmu-ilmu ma'rifatullah atau nak bawa orang lain ke arah ma'rifatullah, tambah-tambah kita pula yang mengajar, yang menyampaikan ilmu ma'rifatullah. Yang mana ilmu ma'rifatullah ni, dia berkait dengan tasawuf, sufi, tarikhah dan yang seumpama dengannya lah. Kadang-kadang sebahagian orang memandang kita sebagai ekstrim. Nak belajar ilmu tasawuf, tak payahlah ni, itu pelajaran jauh-jauh. Kalau belajar juga dia kata kita ekstrim. Ataupun berberat-berat dalam agama. Ataupun buat hal-hal yang tak diwajibkan pun. Padahal benda-benda ni sangat penting. Hal ini berlaku antaranya kerana mereka umumnya tiada pengetahuan, tiada pemahaman dan kesedaran akan betapa pentingnya ilmu ni. Segelintir daripada mereka ni ada yang kata, zaman Rasulullah dulu mana ada belajar ni kitab-kitab pasal ma'rifatullah ni. Yalah, zaman Rasulullah dulu mana ada ilmu mustalah hadis. Tak ada. Zaman para sahabat umumnya tak ada syarah-syarah kitab. Zaman itu pun tak ada baris, tak ada titik pun dalam Al-Quran. Boleh baca kan? Mampukah nak baca? Mungkin mereka kata, alah, para sahabat dulu tak belajar pun ilmu mustalah hadis, ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Kitab-kitab tasawuf ni tak belajar pun. Kita ikut yang tu lah. Persoalannya, kita ni selevel para sahabat kah? Adakah kita ini setahap para sahabat dari segi kita punya akal, dari segi kita punya qalbu, kita punya hati? Kita ni macam nak samakan ketakwaan, keilmuan, kefahaman, kesedaran kita dengan para sahabat. Hebat sungguh kita ni. Kita ni murid kepada murid sahabat pun belum tentu layak lagi nak jadi. Contoh Imam Bukhari lah. Imam Bukhari ni bukan sahabat.
Dia ni generasi selepas-selepas daripada itulah. Kata guru hadis saya dulu, Ustaz Mansuruddin. Dia ni ajar hadis kat saya. Dia kata, kita ni nak jadi murid kepada Imam Bukhari tu tak layak. Bahkan kita nak jadi murid kepada murid Imam Bukhari pun tak layak dari segi ilmu hadis. Dia punya nak menunjukkan betapa kita punya level ni sebenarnya biasa-biasa sangat. Kita jangan terperasan tinggi level kita. Itu baru level Imam Bukhari. Tiba-tiba kita nak belajar agama ni betul-betul nak sama macam sahabat-sahabat belajar. Nak faham Quran betul-betul macam sahabat-sahabat faham. Nak kuat iman betul-betul macam iman sahabat-sahabat. Kita kena nilai semula. Kena sedar diri kita tu setara mana. Kita tak selevel, tak setahap dengan para sahabat dari segi akal dan jiwa. Ada hal-hal yang para sahabat mereka tidak bertanya sebab mereka sudah mencapai. Yang kita ni, kita banyak bertanya ni sebab kita tak capai, kita sangat lemah, kita sangat dhaif. Para sahabat ni bijaksana, kita ni jahil. Kita ni apa benda yang kita dah capai? Kita ada title tak di belakang nama kita? Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhu. Tak ada. Jadi para sahabat, mereka tak payah belajar kitab-kitab akidah. Akidah mereka tu memang sekejap je sampai ke kemuncak. Mereka tak payah belajar kitab-kitab tasawuf sufi tariqah ni sebab mereka tu sekejap je sampai kepada kemuncak al-ihsan. Kita tak macam itu. Para sahabat, mereka punya iman dan ma'rifah melaut, melangit. Kita ni punya iman dan ma'rifah, orang kata senipis kulit bawang. Tiba-tiba kita ada hati. Kita terperasan yang diri kita ni dah selevel dengan para sahabat. Mana sampai jauh. Para sahabat, mereka tak perlu sebahagian daripada ilmu-ilmu yang kita perlu. Sebab mereka berada pada level yang lain. Mereka tu langit di atas langit. Para sahabat Nabi ni umpama bintang-bintang. Yang ni kita selalu dengar di mana-mana orang sebutkan. Jadi kita yang di bumi ni, kita lihat bintang di langit pada waktu malam, umumnya macam tu. Level para sahabat berbanding kita. Bintang-bintang tu pula, dia berbeza-beza. Dia punya kekuatan cahaya, dia punya warna, dia punya kecerahan. Para sahabat pun macam tu. Jadi tamsilannya, para sahabat ni, mereka ni tak perlu nak perah kepala, nak buat roket untuk pergi ke bintang-bintang. Tamsilan lah ya. Tamsilan. Sebab mereka memang sudah berada di sana. Yang nak kena buat roket, nak kena fikir, buat plan, buat bahan api apa semua ni, kita lah. Sebab kita duduk di bumi ni. Kita masih di bumi. Kita bukan selevel para sahabat. Sebab itulah para ulama, orang-orang yang bermata hati, orang-orang yang berpandangan jauh, mereka menyusun ilmu mustalah hadis, menyusun ilmu akidah, menyusun tanda-tanda bacaan di dalam Al-Quran, buat majlis Mauludur Rasul, karang pelbagai jenis kitab. Sebab kita bukan macam para sahabat. Jadi, kita kena sedar diri bahawa kita ni tak bijaksana macam sahabat. Kita ni lambat nak memaham. Kita ni tak ada Nabi depan-depan kita macam para sahabat. Para sahabat tu mereka banyak yang wali Allah yang besar. Kita ni apa wali pun tak ada. Kita ni pendosa saja ada. Sebab tu, kita kena usaha banyak perkara dan dengan pelbagai cara. Tak macam zaman para sahabat. Macam zaman tok nenek kita dulu dah. Mereka belajar silat kadang-kadang 7 biji je buah dia. 7 buah je. Mereka jadi pendekar. Yang kita ni terpaksa sambung jadi 21 biji, jadi 49 biji. Pecah-pecah pula lagi. Tu pun tak jadi pendekar juga. Sebab kita tak sama dengan tok nenek kita tu. Begitulah tamsilannya. Jadi, ada juga orang kata, kalau belajar sufi ni ekstrim, berlebih-lebihan, mendalami hal-hal yang tidak perlu. Antara dia sebab mereka tak faham dan tak sedar akan makam-makam di dalam jannah tu nanti. Zaman sekarang ni, dari segi istilah ekstrim ni, melampau ni, berlebih-lebih agama ni, dia dah jadi lain. Dia punya definisi tu dah jadi lain. Kadang-kadang
ada orang-orang lelaki yang berusaha untuk solat berjemaah 5 waktu lah di masjid, surau, musola dan sebagainya. Setiap waktu mereka ni akan usaha pergi solat berjemaah. Yang tu dianggap berlebih-lebihan. Melampau. Ekstrim. Wah, teruk sangat Nasyid semayang di masjid saja. Macamlah alim sangat. Orang lain pun nak masuk syurga juga. Macam-macam lah orang kata kan. Yang bagus yang mana? Yang bagusnya yang sengaja jarang-jarang pergi. Yang tu pula dianggap bagus, dianggap bersederhana dalam beragama, contoh yang baik, tidak ekstrim. Begitu juga dengan orang-orang yang rajin menambah solat-solat sunat. Yang tu yang dianggap berlebih-lebihan, berberat-berat dalam agama, bajet alim. Mereka kata Islam ni mudah, tak payah berberat-berat. Yang jarang-jarang buat solat sunat, yang tu yang dipandang bagus, dipandang sederhana, dipandang tidak ekstrim. Itulah contoh. Contoh yang bagus, yang mereka tidak riak, tidak menunjuk-nunjuk. Kononnya. Nak buat solat sunat, buatlah. Tapi biarlah jarang-jarang. Jangan ekstrim sangat. Bahkan kita pernah terjumpa sekumpulan orang lah yang bagi mereka ni, kalau dalam sehari tu kita buat solat fardu terlima waktu, itu sudah dianggap berlebih-lebihan. Kalau buat 1-2 waktu tu, itu okey. Orang yang sederhana. Zaman sekarang, yang menutup aurat dengan sempurna, tanpa menampakkan bentuk badan, yang tak ada banyak warna-warni, yang tu dianggap berlebih-lebihan. Melampau, ekstrim. Yang okeynya ialah yang bertutup juga badan, tutup dengan kain, tapi pakaian dia masih menampakkan potongan badan, yang menarik perhatian orang. Dia bertutup tapi dia sekadar membalut aurat. Bukan menutup aurat sebab ketat dan sendaknya tu. Yang tu orang baik-baik. Yang tu tak ekstrim. Yang tu lah bagus. Jadi macam-macam lah. Macam-macam lah. Definisi ekstrim tu dia macam dah terubah. Orang yang buat yang biasa-biasa, yang sepatutnya dibuat, orang kata tu ekstrim. Tapi kalau buat yang bawah daripada tu, yang tak betul pun ada, bercampur, yang ni okey. Yang ni sederhana, tak ekstrim. Dah terubah dah ekstrim tu. Okey. Rasanya kuliah kita malam ini sekadar ini sajalah. Kita rumuskan di sini. Walaupun matlamat tertinggi kita di akhirat nanti ialah memandang Allah, itulah kenikmatan yang tertinggi. Tetapi untuk mendapatkan matlamat yang tertinggi itu, mau tak mau kita kena masuk ke dalam jannah. Kena melalui jannah. Kalau tak melalui jannah, kita tak akan dapat kenikmatan yang tertinggi itu tadi. Dan bila masuk ke dalam jannah, kenikmatan memandang Allah tadi itu, dia mengikut kita punya makam-makam di dalam jannah. Kan tadi kita ada cerita tentang makam yang seolah-olah di langit, kita di bumi. Bertingkat-tingkat makam-makam tu. Dia mengikut kita punya makam-makam tu tadi. Sebab itu pelajaran tasawuf ni, dia nak lorongkan kita supaya dapat makam-makam yang tertinggi. Lagi tinggi lagi nak. Supaya kita bila kita mendapat kenikmatan tertinggi, yakni memandang Allah nanti, kita dapat tu lebih lazat, lebih lama. Jadi sama-samalah kita berusaha sedaya yang kita dapatlah. Kalau sampai ke level mujahadah lagilah bagus. Akan ma'rifatullah, mahabbatullah. Kita berharap dan berdoa semoga kita ni berjaya. Dan orang-orang yang dekat dengan kita pun berjaya. Dan seluruh umat pun berjaya. Mendapatkan ma'rifatullah dan mahabbatullah. Jadi setakat ini sahajalah